الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati, lagi dikasihi seluruh pimpinan masjid kita, sahibul fadilah, warisan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya raikan tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan juga kesihatan yang baik untuk kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan modul fiqh kita, kitab yang kita gunakan, Niyatus Salah ataupun kitab niat sembahyang. Kita akan sambung muka surat 66, masih lagi di dalam perbincangan berkaitan dengan tajuk ikhlas dan juga khusyuk di dalam sembahyang. Kita akan sambung muka surat 66 berkaitan dengan khusyuk di dalam sembahyang. Ikhlas dan khusyuk ini sebagai pendahuluan, dia merupakan tajuk yang berada di dalam peraturan berkaitan dengan hati. Jadi sembahyang ini, kerangka sembahyang dipanggil peraturan zahir, peraturan asas sembahyang. Dia ada peraturan zahir, ini peraturan asas zahir, dan peraturan asas batin, limbah hati. Peraturan zahir ini yang basicnya, yang selalu kita sebut, dia ada 6 komponen tu yang basic. Tetapi dalam kitab kita dia digabungkan tajuk asas dan juga tajuk-tajuk tambahan. Dan tajuk kitab kita dia tidak ikut struktur tajuk asas dan tambahan, dia campur. Sekejap kita bincang tajuk asas, sekejap bincang tajuk tambahan, sekejap bincang tajuk peraturan batin. Dia campur semua, gabungan di antara peraturan zahir sembahyang dan peraturan batin sembahyang. Jadi untuk lengkap sempurna sembahyang ataupun hidup sembahyang kita, zahir dan batin, gabungkan 2 peraturan asas. Peraturan basic zahir ada 6 komponen yang selalu kita sebut tu. Komponen wajib ada 3, 2 komponen sunat, 1 yang makruh. Jadi total dia ada 6. Yang kedua pula ialah peraturan hati. Nak hidup sembahyang yang ada roh, dia panggil. Bukan yang solat zahir cantik dah, tahap rokok cantik, tahap qiyam cantik terbaik, tahap i'tidal terbaik, semua tahap terbaik. Bukan tahap basic, bukan tahap biasa, tapi tahap terbaik, tahap afdal. Bacaan pun cantik, mengikut standard yang diperuntukkan oleh syarak. Tahiyatnya jadi cantik, Rabbighfirli cantik, dia bukan hantar ikut bahasa dia, cantik standard, ikut standard syarak. Tetapi bacaan di mulut sahaja, adapun hati dia duduk tempat lain. Tu orang panggil roh, tak ada. Hati tempat lain. Walaupun dia kata wajah tu, nipu je. Wajah tu aku fokus kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Wajah tu, wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Allahu Akbar. Terus wajah tu. Sembang je wajah tu, mulut aku hadap kepada kamu ya Allah. Aku fokus kepada kamu ya Allah. Dia takbir je,
hati dekat lain. Tu panggil apa? Orang panggil zahir cantik, batinnya mati. Macam mayat hidup dia panggil. Roh tak ada, salat. Maka nak bagi hidup, kena gabungkan zahir dengan batin. Batin apa dia yang basic? Dia ada banyak dah campur. Pertamanya ialah ikhlas. Kita dah bincang bulan lepas. Yang kedua khusyuk. Itu peraturan yang kedua, peraturan khusyuk. Yang ketiga barulah dia masuk tafahum. Yang keempat tazallul, tadabbur. Itu perasaan semua. Itu bukan level kita lagi, perasaan. Kita ni baru nak fokus, belum ada perasaan. Itu level kita. Kita solat mengikut level kita. Jangan pejam mata nak datang khusyuk. Tak khusyuk-khusyuk. Lagi dia tak khusyuk. Lagi pejam mata, lagi tak khusyuk. Khusyuk ini dia kena ikut proses. Macam ni kita akan bincang malam ni. Macam mana proses untuk dapat khusyuk. Tak buat proses sampai bila tak akan khusyuk. Dia kena lalui proses yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baru khusyuk ini anugerah Allah Ta'ala. Bukan kita boleh paksa hati nak ingat hilang, ingat sekejap hilang, ingat sekejap hilang. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sedangkan khusyuk pula. Muqabil kepada tajuk sebelum daripada ni, ikhlas. Kemudian malam ni dia nak cerita khusyuk. Para ulama berselisih, yakni berbeza pendapat, yakni khilaf di kalangan para ulama tentangnya, yakni tentang khusyuk. Yang ni dalam kitab kita diringkas, dia tak cerita makna khusyuk, dia tak cerita bahagian khusyuk. Terus dia cerita hukum khusyuk. Hukum khusyuk. Maksudnya mazhab kita khusyuk itu apa hukum dia? Dan dinilai pahala itu berdasarkan khusyuk. Dia terus kepada hukum khusyuk. Kita baca dulu, kemudian kita akan mula awal. Yang tidak ada dalam kitab kita, makna khusyuk, pembahagian khusyuk, baru kita pergi kepada hukum khusyuk. Dan juga last kali kita akan cerita proses untuk mencapai khusyuk. Dia ada proses dia. Yang kita mesti ikut proses. Kita baca dulu hukum ini, kemudian kita akan buat rumusan mula awal balik. Dia kata khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan hukum khusyuk. Ibnu Abdissalam dan ulama yang sependapat dengannya menyatakan bahawa orang yang beramal sedang ia menyekutui, yakni berkongsi tujuan lain pada tiap-tiap amalannya dengan keduniaan. Jadi tujuan dia buat amal itu masih ada tujuan lain. Masih ada niat yang lain. Masih tak fokus. Ni dia cakap gabung ikhlas dengan khusyuk. Maka tidak akan mendapat pahala sama sekali walaupun sedikit. Langsung tak ada pahala sekiranya dia tidak ikhlas dan tak khusyuk. Manakala pendapat yang kedua, nanti kita akan rumus, Imam Ghazali pula berpendapat sekiranya khusyuknya itu lebih banyak daripada keduniaan, daripada ingat pada lain. Keduniaan itu maksud ingat kepada yang lain. Dia ingat solat lebih banyak daripada dia ingat benda lain. Maka ia beroleh pahala amalannya itu, tetapi sekadar masa khusyuknya. Kalau khusyuk itu seminitlah diberikan pahala khusyuk. Pahala khusyuk. Pahala sembahyang yang khusyuk. Adapun pahala perbuatan tu lain kira. Pahala perbuatan, pahala takbir, pahala rokok, pahala i'tidal. Pahala perbuatan betul tu, walaupun tak ada khusyuk. Itu lain. Kita nak bincang khusyuk. Kadar khusyuk. Mazhab Syafi'i dia tak wajib. Khusyuk itu sunat qaul mu'tamad. Ia berbeza kata wajib tu, itu mazhab lain. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, khusyuk itu sunat. Maknanya di dalam solat itu nak kena bagi banyak khusyuk kalau nak pahala lebih daripada ingat kepada yang lain.
Ini kita bincang ni kadar khusyuk. Adapun pahala perbuatan dan bacaan yang betul, perbuatan yang betul mengikut standard syarak, itu ada pahala. Bukan maknanya kita buat 4 rakaat seminit je khusyuk, maka dapat pahala seminit tu je. Rokok cantik, baca Fatihah cantik, iktidal cantik, tak ada pahala. Kan? Jangan salah faham. Ini bincang pahala khusyuk. Pahala orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang, tidak ada pahala sembahyangnya. Apa makna tidak ada pahala sembahyangnya? Tidak ada pahala khusyuk sembahyangnya. Adapun pahala perbuatan yang cantik, yang jadi Fatihah yang cantik ikut standard syarak, tahiyat yang cantik ikut standard syarak, itu ada pahala. Ada orang susah hati. Dia kata, saya ni ustaz, berapa minit je khusyuk. Dia duduk solat ni tak ada pahala lah. Kerana seminit kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang Allahu Akbar dia ingat, lepas tu bagi salam. Hal lain tengah-tengah kosong, rata-riti, tak tahu mana hala dia punya minda dia. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Cepatnya bagi salam. Lepas tu dia kata tak ada pahala saya, ada pahala khusyuk tu je, takbir dengan salam. Hal lain tak ada pahala. Tak ada pahala khusyuk. Ada pun pahala perbuatan sembahyang lain. Jangan silap faham. Imam Ghazali kata akan diberi kadar khusyuk sahaja pahala. Sebaliknya jika khusyuk sama banyak dengan keduniaan, atau keduniaan paling banyak, lebih banyak daripada khusyuk, maka tidak ada pahala pada amalan. Ini kata Imam Ghazali. Dan pendapat yang terakhir, kita akan rumus kejap lagi. Manakala Syekh Ibn Hajar Al-Haytami pula berpendapat tetap, ini pemuktamad, tetap mendapat pahala walaupun sedikit khusyuk. Tengoklah kadar mana khusyuk. Dia tak kira khusyuk lebih banyak daripada ingat kepada benda lain baru dapat pahala, kata Imam Ghazali. Pendapat yang kuat ialah pendapat Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau dia khusyuk seminit lah. Khusyuk 30 saat lah. Khusyuk 2 minit lah. Ini pandangan yang muktamad. Walaupun kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami sedikit khusyuknya di dalam ibadat yang dilakukan oleh seseorang itu, beliau menyatakan pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni akan direkodkan di dalam catatan amalannya. Catat apa? Catat kebaikan. Kebaikan apa? Pahala. Sedikit kebaikan akan dicatatkan sedikit. Ayat tersebut menjelaskan bahawa seseorang itu juga memperoleh pahala sekadar khusyuknya, sekalipun tidak mendapat pahala penuh. Tak ada pahala penuh. Cuma pahala akan direkodkan berdasarkan kadar khusyuk. Baik, kita nak bincang daripada awal, kita buat rumusan, kerana kita sebut hukum khusyuk berdasarkan perbezaan ulama saja. Kita buat rumusan secara keseluruhannya. Yang pertama, kita kena tahu makna khusyuk. Bulan lepas kita bincang ikhlas. Juga sama. Ikhlas dengan khusyuk ini peraturan hati yang mesti kita jaga supaya amalan sembahyang kita ada kualiti. Ini peraturan hati. Adapun peraturan zahir itu menjadi kewajipan. Ikhlas dengan khusyuk ini peraturan hati. Ikhlas, kadar ikhlas akan direkodkan pahala. Kalau langsung tak ikhlas, maka langsung tak ada pahala. Kenapa? Kerana niat bukan untuk Allah Ta'ala. Baik, itu ikhlas. Baik, khusyuk ni pula apa makna khusyuk? Kita dah panggil khusyuk. Khusyuk ini dalam bahasa kita dipanggil fokus. Dalam bahasa lama dipanggil tetap hati. Tetap hati ataupun fokus hati kepada ucapan dan juga perbuatan di dalam sembahyang. Dalam bahasa ringkas dia panggil apa? Khusyuk ni ialah fokus kepada sembahyang. Fokus kepada sembahyang. Apa maksud fokus kepada sembahyang? Hati kita ingat kepada ucapan yang sedang kita baca dan tahu ataupun ingat perbuatan yang sedang kita lakukan.
Kita sedang i'tidal, kita tahu kita sedang melakukan i'tidal, hati kita fokus. Hati kita sedang fokus ucapan sami'allahu liman hamidah. Itu dia panggil khusyuk. Fokus kepada ucapan yang sedang kita baca dan juga perbuatan. Itu makna khusyuk. Nanti kita akan bincang tahap. Itu umum. Nanti kita akan bincang macam mana tahap khusyuk dia. Nak ingat apa? Ucapan. Macam mana nak ingat ucapan? Itu dia ada cara dia. Ikut tahap masing-masing. Tahap asah macam mana? Tahap yang kedua macam mana? Tahap tinggi macam mana? Baik, yang kedua kita tengok pembahagian. Kita nak tahu khusyuk ni, dia ada berapa bahagian khusyuk. Kedua-dua kita kena khusyuk. Khusyuk ini dibahagikan kepada dua oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya. Pertama, khusyuk anggota zahir. Fokus tetap anggota zahir. Fokus tetap anggota zahir di sini maksudnya jangan bergerak. Jangan bergerak melainkan pergerakan sembahyang. Itu dia nak kena tahu peraturan zahir yang kita sebut 6 komponen tadi. Kalau solat tanpa peraturan zahir, memang dia ikut dam je. Bergerak ikut dam. Dia tak tahu mana yang boleh bergerak, mana yang makruh bergerak, mana yang haram bergerak. Makna khusyuk anggota zahir, pergerakan tangan dia dan badan dia hanya bergerak yang wajib dan sunat. Jadi dia nak tahu, dia nak kena tahu panduan basic. Mana pergerakan wajib, mana pergerakan sunat, kena tahu. Jangan tak sunat dihantam. Yang tu tak khusyuk. Tak khusyuk anggota zahir. Mikir kat tangan je. Tiap-tiap rakaat kat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kat tangan dia. Tu. Sedangkan qaul mu'tamad ada 4 tempat saja angkat tangan ni. Ni dak sampai 5, 6, 7. 7 kali, 7 tempat angkat tangan. Bahaya. Kenapa? Tak khusyuk anggota zahir. Memberi kesan kepada makruh di dalam sembahyang. Makruh bergerak selain daripada pergerakan yang diwajibkan dan pergerakan yang disunat. Sebab itu kita sebut tadi, peraturan zahir yang basic ada 6 komponen. 3 yang wajib ambil tahu, 2 sunat, 1 makruh. Sebab dia ada kaitan. Mana makruh bergerak, mana yang sunat bergerak. Tu komponen basic itu kena kuasai. Untuk nak cantik, nak mahir di dalam ibadat solat, nak bagi cekap, expert, kena mahir basic. Komponen basic kena ambil tahu, kena belajar basic. Baru mahir solat kita. Tak bergerak tempat yang tidak disuruh, tidak disunatkan bergerak. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil khusyuk anggota zahir. Yang kedua yang kita nak fokus ialah khusyuk anggota hati. Dua pembahagian yang kedua, khusyuk anggota hati. Khusyuk anggota hati inilah yang kita nak fokus malam ni. Apa dia? Iaitu hati fokus ingat kepada sembahyang. Ini kepada ucapan dalam sembahyang dan juga pergerakan di dalam sembahyang. Tu kita kena ingat. Itu dia panggil khusyuk. Itu yang kedua, pembahagian khusyuk. Sebelum kita masuk tajuk hukum khusyuk, kita nak tengok tahap khusyuk mengikut level masing-masing. Tahap kita. Jangan kita ambil tahap orang. Itu perasaan namanya. Tahap orang. Dia kata semayang, kenapa lah saya tak ada perasaan? Amboi. Nak perasaan tu? Perasaan tu jauh lagi. Allahu Akbar. Baca idza jaa nasrullahi wal fath. Tak datang perasaan. Nak datang perasaan. Nak datang perasaan apa? Khusyuk. Tak tahu tahap lagi. Datang perasaan itu tahap tinggi. Tahap arif billah. Tahap orang wali-wali Allah. Orang-orang soleh. Kita soleh? Ya. Mengaku soleh. Maka tengok tahap soleh kita. Level macam mana? Okey. Tahap khusyuk pertama, hati. Dia ingat kepada ucapan dan perbuatan tadi. Dia ingat pada ucapan dan perbuatan. Okey, apa tahap ingat kepada ucapan? Dia ingat kepada diri, ucapan dan perbuatan dia. Itu tahap asas. Apa maksud dia?
Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ingat diri Fatihah. Maksud apa? Dalam minda dia nampak Bismillahirrahmanirrahim. Ingat setiap juzuk-juzuk ucapan. Ingat setiap juzuk-juzuk ucapan. Dia nampak dalam minda dia. Ba, sini. Nampak? Itu orang khusyuk tahap asas. Tapi kalau kita tak kenal yang basic, komponen wajib yang kita sebut, 3 komponen wajib, 3 itu paling penting satu daripada 3 komponen wajib. Satu apa dia? Yang menjadi terah dan dasar, iaitu syarat sah rukun. Rukun dia kena kenal 13. Dia baca rukun ni nama dia Fatihah. Apa dia Fatihah ni? Mula B tu. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nampak dia sebut ni huruf ha bukan huruf ha. Kalau dia bertukar lagi, ha ke ha, ha ke ha, hantam je lah. Hantam tu jadi ikut dam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal rupanya. Ha dengan ha. Bertukar habis. Khosyuk, tapi khosyuk ingat kepada diri yang tak betul-betul kenal. Kena kenal. Sebab tu kita belajar basic Fatihah, kita belajar satu demi satu huruf. Ini nama surah Fatihah. Ayat dia 7 ayat. Huruf dia ada 141. Mula ba sampai terakhir nun tu. Cadah dia ada 14 cadah. Mana huruf cadah semua kita kenal. Tengok, oh macam ni huruf. Ba ni ba, sin, min. Maka kita baca tu, dia nampak dalam minda. Khusyuk ni maksudnya, kita nampak ingat ucapan yang kita ucap. Kalau tak ingat satu-satu pun tak apalah, tapi dia sedang baca bismillah ni dia ingat. Kalau boleh ingat satu-satu, itu maqam yang asah yang terbaik. Duk bicara ni tahap pertama pun ni tak asas. Kalau dia boleh ingat satu juzuk Bismillahirrahmanirrahim, itulah dia yang terbaik, maqam pertama. Maqam yang kedua, tahap yang kedua apa? Tahap yang kedua bukan saja dia ingat, dah naik dah. Bukan dia ingat Fatihah dah. Dia ingat apa bacaan bismillah ini. Dia dah tahu terjemahan. Baca je Bismillahirrahmanirrahim. Dalam minda nampak dengan nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Dia faham terjemah. Dia naik maqam tafahum. Dia faham terjemah. Naik maqam yang ketiga, dia faham makna. Ini bukan kita dah. Dia kalau kita belajar makna, okeylah. Boleh berada pada standard ni. Itu dia panggil khusyuk standard ketiga. Setiap ucapan dia dan perbuatan dia, dia ingat makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang ada di dunia ini semua milik Allah Ta'ala. Jadi dia tahu kehebatan itu milik Allah Ta'ala. Nampak? Maqam inilah belum perasaan. Nanti dia akan keluar perasaan. Ni. Lepas tu jangan skip terus nak perasaan tu. Tu panggil perasaan tu. Terus nak perasaan. Yang makan basic, kedua, ketiga langkah terus. Kedua terjemah, ketiga makna. Tu makna. Makna apa? Ucapan dia tahu makna. Rokok perbuatan dia tahu rahsia. Rahsia apa rokok? Kenapa rokok ni rahsia dia? Perbuatan aku sedang rokok. Perbuatan rokok. Aku sedang iktidal. Apa rahsia iktidal? Rahsia tu. Belajar kita tambah dia ada rahsia-rahsia dia. Kita seperti musalli, muniatu musalli. Baik, itu 3 tahap basic. Naiklah tahap yang tertinggi, keempat. Ini basic ni, kita cerita basic. Dia ada pecahan lagi. Tahap keempat pecahan lagi. Tahap yang keempat apa? Tahap keempat ada perasaan. Dia ingat khusyuk serta datangnya perasaan. Itu tahap keempat. Ingat dengan maksud apa? Dengan maksud perasaan di dalam salat. Bab bismillah itu dia dah ada perasaan. Dengan keberkatan, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tu dibaca bismillah, dia tahu makna bab tu. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, Tuhan bagi sekalian alam.
yang mempunyai sifat pemurah dan pengasih. Penyayang dan pengasih. Pengasih dan penyayang. Itu makna. Jadi dia khusyuk kepada ucapan, dia khusyuk kepada terjemahan ucapan, dia khusyuk kepada makna apa yang dia ucap, dan dia khusyuk keempat ini, khusyuk kepada ucapan sehingga lahirnya perasaan. Yang tu dia panggil apa? Zauqiyah. Itu orang sembahyang yang hidup, yang ada perasaan, dia berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Jadi empat itu tahap orang. Jadi tahap kita ikut tahap masing-masing. Ikut tahap pertama dulu, bagi kita kenal dulu setiap rukun, setiap ucapan. Ini nama tahiyyah. Kita baca pun kita tahu at-tahiyyah, bukan hak. Itu khusyuk tu, tak kita. Kita tahu, kita baca at-tahiyyah, bukan at-tahiyyah, bukan. Kita baca at-tahiyy, bukan at-tahiyya, bukan. Bukan at-tahiyya, lagi bukan. Kita tahu, ya, itu apa yang khusyuk ketika membaca ucapan yang bernama tahiyyah. Yang jadi bedai kodam tu bahasa mulut ko lain, minda ko lain. Dalam mulut ucap pun dia pun bela. Huruf apa kalau suruh tulis confirm. Tulis ko Melayu boleh huruf apa ni kita ucap ni, at-tahiyyah ke at-tahiyyah? Tak. Rasa-rasa at-tahiyyah. Memang rasa-rasa memang rasa-rasa. Dia confirm. Dia kena confirm huruf dia, alif, lam, ta, ha. At-tahiyyah ada syaddah. At-tahiyyatu bukan po. Confirm. Maka khusyuk yang pertama pekat kita, ingat bacaan kita, bacaan yang betul, ucapan diri tahiyyat yang betul. Itu khusyuk yang pertama. Naik yang kedua, belajar tadabbur Quran. Belajar terjemah. Terjemah dah tahu dah at-tahiyyah ni apa terjemahan dia. Belum makna. Terjemah lain. Terjemah tu daripada bahasa Arab kepada Melayu. Terjemah. Kemudian naik ketiga, makna. Naik tu makna lain. Itu peringkat kita asas dulu. Barulah naik kepada peringkat. Baik, serta itu dinamakan tahap khusyuk di dalam sembahyang. Kita boleh nilai tahap kita, dan sekiranya tahap kita tidak ada anjakan, maka back to proses. Back to basic. Apa basic dia? Dia ada proses untuk mendapatkan khusyuk. Baik, sebelum kita nak proses, yang keempat kita nak bincang hukum khusyuk. Kita buat rumuh balik. Pertama khusyuk, yang kedua bahagian khusyuk, yang ketiga tahap khusyuk, dan yang keempat ni adalah hukum khusyuk. Yang keempat, hukum khusyuk. Yang kelima, yang terakhirnya ialah yang kelima kita nak cerita proses. Penting kita nak tahu macam mana benda-benda yang kita mesti ikut. Kalau tidak, memang tahap lama kita. Yang ikut proses pun belum tentu kita boleh khusyuk. Ni kena jaga juga. Belum tentu, dia culah. Hati kita ni dia panggil culah, liar. Takbir Allahu Akbar lagi. Lupa, solat dia lupa. Tu liar. Ikut proses belum tentu dia jina, apatah tak ikut proses. Tu. Bukan kata ikut proses confirm khusyuk. Khusyuk anugerah. Anugerah Allah Ta'ala. Tugas kita apa? Tugas dan tanggungjawab kita ialah cari, buat, lakukan proses yang telah ulama susun tu. Jadi kita ni bagusnya jasa ulama. Tak perlu buat sendiri. Ulama dah susun dah. Dalam kitab Munyatul Musalli, dalam kitab Pati Musalli. Susun jasa besar ulama Nusantara ataupun ulama Melayu kita, Syekh Daud Al-Fatani. Dia susun, modulkan macam mana nak dapat khusyuk. Baik, hukum khusyuk adalah sunat di sisi Imam Syafi'i dan juga pendapat muktamad di sisi mazhab Syafi'i, berdasarkan qaul Imam Nawawi. Itu hukum. Baik, macam mana yang kita sebut tadi, yang kata khilaf cara diberikan pahala. Kita tahu khusyuk itu sunat umumnya. Sunat khusyuk. Maka macam mana cara Allah bayar pahala berdasarkan khusyuk yang kita sebut khilaf tadi. Pandangan yang pertama, pandangan Imam Abdul Salam mengatakan tak, khusyuk ini
Kalau tak ada khusyuk langsung, tak akan diberi pahala. Dia nak kena khusyuk lebih banyak. Baik. Qaulul mu'tamad. Kita ingat yang mu'tamad je. Yang lain tu tak apa, tak ingat. Yang mu'tamad apa? Yang mu'tamad ialah pahala khusyuk diberikan berdasarkan kadar khusyuk. Berapa saat khusyuk akan direkodkan pahala. Ini qaul yang mu'tamad. Yang dhaif, sebahagian ulama tu tak ingat pun tak apa. Dia ingat yang ni. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, akan diberikan pahala khusyuk berdasarkan kadar dia khusyuk. Walaupun dia khusyuk ni takbir dengan salam je. Allahu Akbar. Dia ingatlah, dan takbir kan kena ingat aku solat. Bismillah tu lari dah. Minda dia ingat benda lain dah. Tak, rokok je. Perbuatan rokok, hati dekat lain. Ketika rokok, hati dekat lain. Iktidal kat lain. Bila dia ingat, bagi salam. Dua tempat dia khusyuk. Takbir dengan salam. Tetap pendapat mu'tamad dapat pahala kadar khusyuk takbir dengan salam. Pendapat mu'tamad. Pendapat dhaif tak. Pendapat dhaif Imam Ghazali kata kena banyak khusyuk daripada ingat dunia. Bahagi dua. Ingat khusyuk tu kena lebih banyak daripada ingat dunia. Kena bahagikan pula. Akan dibayar khusyuk itu. Itu pendapat Imam Ghazali. Baik. Yang pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Hajar tu, pendapat Imam Ghazali tu kita tak ingat pun tak apa. Kita ingat pendapat Imam Nawawi dan pendapat Ibnu Hajar yang menjadi qaul yang mu'tamad, iaitu kadar khusyuk. Settle. Yang terakhir tajuk khusyuk, iaitu paling pentingnya ialah kita nak tengok proses. Ni proses ni telah dinyatakan oleh Iman ataupun Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia. Proses untuk dapat khusyuk. Proses ni yang penting kita buat. Dapat tak dapat anugerah Allah. Kadang-kadang kita pejam mata tak datang juga. Proses buat dah. Itu anugerah Allah Ta'ala. Proses yang pertama disebut oleh Iman Syekh Daud Al-Fatani, iaitu mesti betulkan akidah. Nak khusyuk kepada Allah Ta'ala dalam solat ni, kena betulkan akidah. Akidah yang mana? Tahap akidah yang asas. Ilmu akidah yang asas. Kita tahu dalam hati kita ni pemahaman berkaitan dengan ketuhanan yang basic settle. Nak lagi tambah, lagi cantik, lagi tambah ilmu akidah berkaitan dengan ketuhanan, ciri-ciri ketuhanan. Sebab kita nak ingat kepada Allah ni kena ada asasnya, kena kenal, kena tahu maklumat ketuhanan dalam hati kita. Tuhan ni ada, ya, ciri pertama baru. Ada yang macam mana? Oh, ada yang nama dia ialah Qidam, tak mula. Tu kena tahu. Tu ciri-ciri Tuhan. Ciri-ciri asas yang melayakkan satu zat Rabb ini dipanggil Rabb. Kenapa dia boleh dipanggil Rabb? Alhamdulillah ya Rabb. Karena dia ada sifat ketuhanan yang asas. Itu kena belajar. Sifat ketuhanan melayakkan Tuhan dipanggil Tuhan. Sebab itu Tuhan dia mengaku dia Tuhan. Kenapa? Kerana dia dah declare dalam Quran sifat asas ketuhanan. Yang dikumpulkan oleh Iman Abu Hasan Asy'ari, aliran Asy'ariyah dipanggil itu. 20 aliran Maturidi, 13 aliran Asy'ariyah. Aliran ini ialah kaedah, manhaj, syllabus yang disusun oleh ulama, cara mudah untuk kenal Allah. Ini teknik simple untuk kenal Allah. Berbanding zaman dulu kena cari sendiri, baca Quran sendiri. Zaman lepas Abu Hasan Asy'ari mudah. Mereka bantu kita sediakan modul. Tanggungjawab kita baca. Kena fokus yang tu. Baru kita dapat cara untuk ingat kepada Allah dalam salat. Yang kedua, proses yang kedua ni ialah betulkan peratur sembahyang zahir. Kena mahir yang ni. Ini kena mahir. Jangan, dia kena minda dulu ubah. Kalau minda kita tak ubah, minda kita tahap lama, kita anggap sembahyang tu biasa, memang tak akan berubah. Tak akan mahir sembahyang kita. Sebab kita anggap sembahyang ni biasa. Kita anggap sembahyang kita belajar zaman kecil dulu. Tak nak belajar lagi. Minda itu tak sampai ke bila tidak mampu meningkatkan kualiti sembahyang dia. Nak mahir di dalam ibadat sembahyang, pastikan kita ikut proses ni. Biarlah orang kata, apalah belajar solat 50 homo belajar solat lagi.
Orang belajar solat umur 5 tahun. Kacau. Syaitan kacau. Syaitan dia injek dalam, syaitan dia ada dua. Satu syaitan dia bentuk orang. Idea syaitan, dia bawa idea syaitan. Satu lagi syaitan dalaman ni, dia kacau kita ni. Dia akan bagi detikkan idea solat apa solat setiap hari tak kena belajar. Cakap kat syaitan, "Oi, solat tiap hari lah kena belajar. Kalau solat setahun sekali tak belajar tak apa. Setahun sekali je. Kerana nak solat setiap hari 5 kali, itu yang kena belajar." Takut apa? Takut terlepas pandan. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh. Takut terlanggar yang makruh. Takut terlanggar yang haram. Patut macam tu. Kena jawab kat syaitan tu. Jadi yang pertama, yang kedua, betulkan peraturan sembahyang zahir. Mana peraturan sembahyang zahir ni? Yang kita sebut ada 6 komponen tadi. 6 komponen tu kena jaga. Tu dipanggil kerangka sembahyang. Sebut sistem sembahyang individu, dia terbentuknya sembahyang secara individu. 6 komponen. 3 yang wajib, mahirkan 3 tu. 2 yang sunat, mahirkan sunat. Mana yang sunat abad 7. Lebih itu sunat hayat. Mahir macam mana? Tata cara. Nak mahir dalam tiap ibadat ni tata cara. Tata cara takbiratul ihram. Tata cara bacaan Fatihah. Tata cara rokok, tahap dia. Rokok ada 3 tahap. Rokok yang basic, rokok yang afdal, rokok yang sunat. Rokok yang sunat dulu. Dan rokok yang terbaik, afdal. 3. Tahap yang keempat apa? Makruh. Ataupun basicnya, tahap wajib, tahap terbaik, tahap makruh. Itu basic. Kita buat tahap terbaik, ini rokok terbaik. Tak buat rokok makruh. Tu tanda kita mahir rokok yang mahir. Orang mahir rokok, dia tahu ini rokok tahap terbaik. Tahap ini terbaik. Tahap ni makruh. Tahap ni haram lagi makruh. Haram dan makruh. Tu ada tahap. Itu dipanggil yang kedua, betulkan peraturan zahir, yakni 6 komponen. Dan yang ketiganya, betulkan peraturan hati. 3 ni kita buat cantik. Maka tunggu anugerah Allah Ta'ala dicampak dalam hati kita, mudah untuk khusyuk. Apa dia peraturan hati? Pertamanya ikhlas. Kita belajar apa makna ikhlas, apa bahagian ikhlas. Kita dah bincang bulan lepas bahagian ikhlas. Ikhlas tahap biasa, ikhlas tahap yang kedua, ikhlas tahap yang ketiga. Dan yang kedua khusyuk. Kita bincang malam khusyuk apa dia? Apa dia khusyuk? Tu khusyuk yang kedua tu, apa makna khusyuk? Bahagian khusyuk. Baik. Sebelum kita sambung ketiga, keempat, kelima, dia ada 5 peraturan hati. Kita bagi laluan untuk 5 peraturan hati atau peraturan batin untuk mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Yang pertama ikhlas, yang kedua khusyuk. Paling penting khusyuk kita kena tahulah topik yang kita bincang tadi. Terutamanya pembahagian khusyuk. Khusyuk anggota. Dan khusyuk anggota ni dia kaitan dengan peraturan basic, peraturan zahir tadi. Yang kita sebut komponen wajib, komponen sunat. Dia ada kaitan langsung. Contoh macam mana? Khusyuk anggota. Tangan kita khusyuk tetap tidak bergerak melainkan pergerakan sunat. Dan ingat, cabaran dia syaitan kacau. Dan kita ni kalau tak tahu nak lawan, kita kena tahu dulu. Ini tak boleh bergerak makruh. Sunat bergerak bukan tempat ni. Kena tahu dulu baru boleh lawan. Contoh-contoh. Kita tahu bergaru itu bukan sunat. Walaupun boleh, harus. Makruh. Harus serta makruh bergaru. Dan cabaran dia ialah solat je syaitan kacau. Gatal tempat yang tak gatal sebelum solat. Dia akan kacau. Dia rasa tak selesa kat janggut, dia pegang janggut. Kadang-kadang dia pegang telinga. Kadang-kadang dia betulkan kopiah. Anak-anak kita siap ni. Kilas kain. Ni siap betul macam ni seluar. Dua-dua tangan bergerak ni. Ni dia tak tahu apa formula gerak di dalam solat. Kalau dia tahu, dia tak perasan. Sebab tu tahu dulu, baru boleh lawan. Kena tahu. Tahu tu kena mantap. Kalau tahu tu 10 tahun dulu, dia kacau. Sebab tu tahu mesti ditambah, di renew. Diulang. Ilmu tu yang kita tahu 20 tahun dulu, mesti diulang.
Mantap, lagi ulang, lagi mantap, lagi ulang, lagi mantap. Kemantapan dalaman, dia mampu untuk melawan syaitan. Contoh, rasa nak angkat seluar, telodeh. Mana ada telodeh? Tak akan telodeh. Syaitan kata, oh, nak telodeh tu. Dia angkat. Hak pakai seluar. Hak tak pakai seluar, pakai kain. Lagi dahsyat. Oh, kilah. Kilah kain. 1, 2, 3. 3 batal. Berturut-turut. 1, 2, 3. Berturut-turut tak boleh. 3 batal. Teknik gerak dalam solat. Kita dah belajar lama teknik gerak dalam solat. Gerak pertama, gerak kedua, gerak ketiga. Macam mana cara nak bilang 2 berturut-turut, 3 berturut-turut. Dia ada khilaf. Tu. Macam mana? Sebab itu kena tahu mantap baru lawan. Lawan macam mana? Syaitan kata gatal. Pejam mata. Jangan bergerak. Dia suruh. Ni gatal ni. Gatal ni. Kita biasanya terasa gatal auto. Duk terlatih. Jangan latih. Dia kena lawan. Gatal. Rasa nak pejam. Menggigil pun tak apa. Sebab apa? Sebab gatal. Garu boleh? Boleh. Tapi tak sunat garu. Yang sunatnya jangan garu. Garu boleh. Tapi makruh. Itu dipanggil haruh serta makruh. Menggaru di dalam solat. Kalau boleh tahan, sunat tahan. Keluar air mata pun tak apa. Kenapa keluar air mata? Gatal sangat. Lepas bagi salam, tak ada gatal tu. Cuba tengok, cek nanti. Kalau dia suruh kita betulkan kopiah. Lepas salam ni, tak ada nak betulkan kopiah, nak betulkan spek. Nak pegang janggut. Nak cek ni, butan, baju. Nak angkat seluar. Tak ada lah. Itu cabaran orang solat, syaitan akan kacau. Ketika itulah ilmu asas sangat penting untuk kita lawan. Kenapa? Ni makruh. Jangan bergerak. Jangan layan. Makruh. Itu dia panggil apa? Khusyuk anggota. Khusyuk anggota membawa kepada kita mudah untuk fokus hati kita. Dan contoh yang kedua yang terakhir ialah mata. Mata pun dia liar. Sedangkan khusyuk mata di dalam sembahyang ini, dalam sembahyang dia ada 3 tempat saja sunat tengok. Campur dengan di luar ni 4 lah. Dalam sembahyang dia ada 3 saja. Lain daripada 3 ni makruh tengok. Pertama, ketika berdiri dengan duduk. Tempat dia ialah tempat sujud. Tengok dia lah sunat tengok tempat sujud. Apa maksud tempat sujud? Tempat dahi kita nak letak. Jangan buka fokus lebih. Jangan luaskan skop. Fokus kecilkan mata ke tempat dahi nak sujud. Kalau kita luas, dia akan nampak jubah tu imam. Dia akan nampak kaki makmum depan. Sebab kita luas. Nampak sampai ke depan. Dah, nampak dahi je. Kecilkan fokus dahi tempat nak sujud. Tempat yang kedua sunat ialah ketika rokok. Rokok sunat tengok tempat sujud ketika rokok. Bukan tempat dahi letak. Bukan. Iaitu di bawah dada. Mazhab Syafi'i berbanding beza Hanafi. Hanafi sunat tengok antara 2 kaki. Tu ada orang tengok kaki tu. Tu mazhab lain. Ada orang tengok kaki. Rokok tengok kaki. Kaki tak hilang, tak boleh tengok. Bersih dah kaki tak boleh tengok. Dia cek buat apa? Ada orang tengok kaki, ada tengok betih dia. Melilau rata. Makruh melilau mata. Sunat dalam solat 3 tempat ni. Jangan jaga. Mata syaitan kacau. Tengok nu bunyi cicak. Tengok jam lagi dahsyat. Tengok jam. Tu imam panjang baca. Apa lain macam. Tengok jam. Aduh. Macam-macam aksi. Ragam solat. Tu semua tu makruh hukum dia. Memang tak haram. Makruh. Tak ada dah pahala khusyuk. Confirm tak ada dah. Jangan kata pahala khusyuk. Pahala perbuatan tu. Perbuatan mata melihat tempat yang kedua ketika rokok. Dan ketika tahiyat awal dan akhir, iaitu illallah tengok di jari. 3 tempat tu je. Illallah tengok di jari. Bukan jari orang lain, jari kita lah. Ada orang tengok di paha ada. Tengok di paha dia. Bukan paha, jari. Ni, illallah. Tengok jari sampai salam. Mazhab kita sampai salam. Bukan tengok sekejap, tengok balik ke bawah. Dah. Tengok sampai salam. 3 tempat tu saja. Selain daripada 3 tempat, tengok kiri makruh, kanan makruh, atas makruh. Atas makruh, depan makruh. Tengok sisi makruh. Kita kadang-kadang tak tahu ni, ataupun tahu tak cukup.
tahu tu tak cukup, tak mantap, menyebabkan ikut suka, sedap. Tengok kipah. Dah tu imam baca panjang, dia tak tahu nak buat apa. Ketika tu imam sedang membaca, khusyuk mendengar bacaan imam. Jangan ingat benda lain. Tu dia melilau, mata melilau, memang minda melilau. Tak ingat dah, tak tahu baca. Imam baca apa? Sekejap lagi confirm tanya. Imam baca surah apa tadi? Entah. Bukan tak ingat surah. Tak tahu imam baca surah apa. Sebab apa? Sebab minda tu tempat lain. Walhai imam baca qul hu je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lupa. Dia ingat dia dengar tapi tak realize. Dia dengar-dengar tak perasan. Tu panggil orang yang tak khusyuk. Itu nama dia khusyuk di dalam sembahyang. Baik. Itu betulkan peraturan hati ada 5. Pertama ikhlas, yang kedua khusyuk, yang ketiga tak orang. Saya baca cepat. Yang ketiga ni tafahum. Faham terjemahan, faham makna, barulah datang perasaan. Itu tafahum, faham. Dan yang kelima, peraturan yang kelima tazallul, iaitu rasa. Ini mula rasa. Mula datang perasaan. Perasaan apa? Perasaan hina diri berada di hadapan Allah Ta'ala. Mula ada perasaan. Ini level orang. Kita dua tu tahap kita. Satu ikhlas, yang kedua khusyuk. Ketiga tafahum tu orang lain. Yang keempat tazallul, dan yang kelimanya tadabbur. Tadabbur ni setiap ucapan itu dia tahu kisah-kisah dan makna di sebalik kisah itu. Apa saja dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu. Itulah orang yang tahap tinggi, iaitu orang yang ma'rifah zauqiyah. Dia kenal Allah Ta'ala peringkat level tinggi, sehingga dia solat pun ada perasaan. Sebab apa? Sebab di luar solat pun dia dengan Allah Ta'ala ada perasaan. Maka dalam solat pun tidak terpisah perasaan tersebut. Maka orang ini dia kena mantapkan ilmu akidah untuk dapat tahap ini. Kita ni tahap asas, akidah asas, maka tahap khusyuk pun tahap asas. Pengenalan kepada Allah tahap tinggi, maka dapat syarat untuk Allah campakkan perasaan. Apabila ada perasaan, tahap tinggi. Jadi kesimpulannya tuan-puan, untuk dapat khusyuk di dalam sembahyang dan lahirnya perasaan di dalam sembahyang, tanggungjawab kita ialah ikut proses tadi. Proses saja. Kerana perasaan itu anugerah Allah. Bukan boleh paksa tak datang. Kenapa tak datang? Bukan. Paksaan. Anugerah Allah. Apabila hati kita Allah tajalli, bahasa tasawuf. Lalu Allah Ta'ala campakkan nur waridat. Itu bahasa-bahasa tasawuf. Maka menyebabkan hati dia ni mula ada perasaan. Perasaan di luar sembahyang dengan Allah Ta'ala ada perasaan. Dia tengok benda pun, dia tak nampak benda, tapi dia nampak Allah dulu. Itu tengok level dia lah. Kadang-kadang nampak benda hebat, nampak owner di sebalik kehebatan itu. Itu nak kena mantapkan modul akidah. Sebab tu modul akidah ni pesan tuan guru saya, sampai mati pun belajarlah. Kerana lagi kita belajar lagi tinggi tahap pengenalan kepada Allah, lagi mantap ilmu, lagi mantap pengenalan kepada Allah, maka modul akidah tu kena sentiasa kita main. Dan modul fiqh salat basic itu juga sentiasa main. Bagi running dia punya sistem di minda kita, dia run semua sistem tadi. Akidah pun kita sentiasa ulang, solat kita sentiasa ulang. Supaya apa? Supaya dia bercantun cantik, kita solat, hidup solat kita. Wallahu a'lam, insya-Allah kita akan sambung bulan depan tajuk baru, iaitu pembahagian waktu sembahyang. Ini juga tajuk tambahan, pembahagian waktu sembahyang. Setiap 5 waktu itu dia ada waktu. Awal waktu tu dipanggil apa, tengah waktu dipanggil apa, akhir waktu dipanggil apa, dan nilai pahala tak sama. Nilai pahala nisbah waktu, bukan nisbah diri sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.